Tahukah anda bahawa empayar paling agung di Asia Tenggara pernah bersembunyi di sebalik hutan tebal Kemboja selama beratus tahun sebelum ditemui semula oleh dunia luar? Inilah kisah Empayar Khmer, sebuah kuasa besar purba yang berjaya membina struktur batu paling luar biasa dan kompleks yang pernah disaksikan oleh mata manusia sejagat. Monumen ikonik Angkor Wat berdiri teguh sebagai bukti kebijaksanaan mereka, melambangkan kehebatan seni bina. Wilayah mereka meluas merentasi sempadan moden hari ini, menjadikan mereka raja segala perdagangan dan kebudayaan di seluruh pelusuk rantau Indochina selama berabad-abad lamanya, tanpa tandingan. Memasuki abad ke-15, keretakan mula kelihatan dalam pentadbiran diraja, mencetuskan perebutan kuasa dalaman yang melemahkan kestabilan empayar yang dulunya sangat digeruni oleh semua musuh. Serangan bertubi-tubi daripada kerajaan jiran seperti Ayutthaya memaksa rakyat Khmer meninggalkan ibu kota mereka yang megah, beralih ke kawasan yang lebih selamat demi kelangsungan hidup. Lebih mengejutkan, sistem air yang menjadi nadi kehidupan mereka mula gagal berfungsi sepenuhnya, mengakibatkan kemarau panjang serta banjir kilat yang memusnahkan hasil pertanian utama mereka. Tanpa bekalan makanan yang mencukupi, struktur sosial mula runtuh, memaksa penduduk kota melarikan diri ke kawasan luar bandar, meninggalkan monumen suci mereka kepada belas kasihan alam. Perpindahan ibu kota ke kawasan Phnom Penh menandakan berakhirnya era kegemilangan Angkor, memulakan babak baru yang penuh dengan cabaran serta perjuangan untuk mengekalkan identiti bangsa. Hari ini, runtuhan Angkor Wat kekal sebagai saksi bisu tentang betapa rapuhnya sesebuah empayar yang besar jika gagal menangani cabaran alam serta perpecahan dalaman sendiri. Pelajari sejarah ini supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang sama, kerana setiap tamadun yang hebat pasti akan diuji oleh masa, kuasa serta kebijaksanaan dalam mentadbir. Jangan lupa like, komen dan share.